Bang. Bang, tengah apa ni bang? Tak ni nak bagi tahu ni. Macam mana nak bagi suami hangpa tu always balik rumah. Macam mana? Aduh, betul ke? Kan? Betul ke macam mana? Betul lah. Cara dia senang lah. Ni hangpa masak dah. Nyonya mi kari ni bagi dekat dia. Wah, nyonya kali ni ada apa special? Apa yang special dia? Ni nak bagi tahu special dia sebab kita punya mi kari ni nampak. Dia menggunakan bahan-bahan yang original saja. Wah. Bahan-bahan semula jadi. Macam tu kena masak lama betul tu. Memanglah ni kalau nak masak ni kurang 5 jam tau. 5 jam oh. Tapi jangan risau sebab apa tau. Nampak? Kita punya paste mi kari kita dah pun siap. Paste mi Dia kari tak pakai sejati. powder lah perintah dia. Dah mana pakai powder. Wah, special, memang So, special. ni kita campur dengan kita punya mi ni. Nampak? Ni dia punya paste ni kita campur. Masak dia 3 minit je. 3 minit dah siap dah. 3 minit je. Cepat. So kita buka. Tada, nampak? Kita punya mi kari kita. So tengok dekat-dekat ni, nampak ni. Dia bismillah. Wah, betul-betul sedap tengok. Lapar betul. Memang sangat-sangat sedap weh. So macam tu lah cara nak bagi hampa punya suami tu rindu rumah. Inilah rahsia dia. Inilah rahsia dia. Lepas tu nak beli kat mana? Nak beli dekat mana? Nak beli dekat mana tu senang je. Hampa boleh pilih kita punya TikTok shop dekat beg kuning. Dekat beg kuning dah ada. Beg kuning. Dekat situ tengah ada harga trial pack. Yang mana harga trial pack ni dia terhad kepada 50 orang yang terawal sahaja. 50 orang terawal aja. So kena dapatkan sekarang sebab benda ni sangat-sangat limited. Kalau Kena lambat cepat of course sold out. Wah, kena cepat So, nak. dapatkan sekarang.